You're listening to the Midnight Sailors podcast with me, your host Zaki, AJID, D to the A to the ING. Tune in right now. Midnight Sailors. Midnight Sailors, kita ride the wave. Lampu kota nyala, stories on replay. From the dark till the dawn, we don't need no favors. Tune in right now. Midnight Sailors. Jam 12, vibes makin panas. Salam Team Midnight. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama aku Syarul. Followers TikTok korang. Aku ada cerita nak share dengan korang pengalaman aku. Ini happen pada aku dekat Sembawang Park 2 years ago. Aku rasa korang mesti tahu mana ini location. Angle lain should be tahu juga. Aku memang siau mancing. So aku plan lah turun sorang lepas kerja. Aku kerja Grab. Time tu aku part area Pasir Ris, hantar order. Lepas tu pergi singgah Gary beli udang, terus shoot pergi sana. Aku pun tinggal area Canberra, so kirakan dekat lah. So dalam pukul 9 gitu, aku gerak pergi sana. Starting memang sunyi. Langsung tak ada senyap, tak ada bike rate. Senyap je aku main parking. Tapi yang pelik, macam tak ada orang Sembawang Park. Mungkin weekdays lah. Joran aku terus strike guys. Naik pula ikan onga nak masuk 3 ekor. Aku cast je mesti kena. Aku dah steam. Dah tak sedar time. Bila tengok handphone, dah pukul 12 lebih malam. Time tu juga aku perasan benda pelik. Ada bau sweet kuat gila. Macam bau minyak wangi. Perempuan macam bau bunga-bunga. Aku takut sendiri. Terus cepat-cepat pack barang-barang. Bulu rumah terus meremang. Nak jalan balik ke motor. Rasa macam ada orang ikut dan perhati dari jauh. Tapi bila aku side eyes, tak ada orang. Betul lah. Betul lah. Aku dah rasa macam pelik. Yal. Start motor terus, jalan tak ada hege-hege. Tengah on the way nak keluar dari kawasan tu, dekat satu bend, aku macam perasan ada orang berdiri tepi jalan bawah lamppost. Dia macam angkat tangan. Aku tak ada stop sial. Terus ku tak check back. Mirror pun aku tak tengok. Sepanjang on the road tu, bau dia makin kuat. Aku diam je, tak cakap apa-apa. Pasal aku buat dah hilang sial. Heartbeat aku dah lain macam, keep rising. Badan aku pun rasa macam sejuk. Sampai kapak rumah aku pun bau tu masih melekat. Aku dah fikir, matilah sial ni benda, ikut aku balik ke apa? Aku dah tak tahu nak buat apa guys. Aku just balik terus, masuk toilet and mandi, terus tidur. Esoknya aku terus demam tiba-tiba. Aku dah suspect ada chance itu benda aku nampak time nak keluar tu area itu Jack Pond. Aku pula lupa pasal ikan semalam yang aku pancing. Terus pergi kapak. Sial, habis ikan yang aku letak part box Grab. Dah bau busuk gila siap. Aku terus buang tu ikan. Sejak tu insiden, aku dah pergi pancing sorang dekat Sembawang Park. Apatah lagi time malam.
Kalau nak pergi, confirm kena ada buddy. If not, kirim salam je. Kalau korang macam mana? Lagi aku tengok video korang naik itu IB, steady je. Tak kena kacau ke? Anyways, thanks guys. If korang share cerita aku ini, keep it up on the podcast. Salam. Waalaikumsalam. Banyak maki kau berada IB IB. Inflatable boat. Inflatable boat. Anyway, Syarul. Tu Syarul Aku pun pernah pancing kat ni. Sembawang Park Bukan Sembawang Park, tapi belakang Kampung Wak Hassan. Sembawang Park is Kampung Wak Hassan kan? Bukan? Lain sikit. Oh, dia jauh sikit. Wak Hassan is pantai. Oh, okay. Dia literally jetty beach. Dia ada canal. Lepas tu pergi beach tau. Oh, okay. Aku kat sana mancing 2-3 pagi. Tiba-tiba dengar perempuan menjerit. CB. Tu bukan aku seorang yang saksi Ada lagi 2 orang yang saksi juga. Ai dengan Aril. Kuat Kuat. Daripada dalam hutan. Pekik. Pekik actually macam mana punya pekik tu? Macam minta dia macam nyaring Nyaring yang pekik gitu. Sure. Aku dengan Aril Aku macam aku tak fikir banyak First thing aku tanya, korang dengar tak? Tu lah. Ini yang masalah tau. Ini yang masalah. Kalau kita dah start tegur, kau dengar tak? Nanti kau dengar tak? Tu Ai dah. dia tu dah Aril diam dah. Diam. Jangan tegur. Diam. That means diorang dah dengar lah. Diorang dengar Aku just tak tahu diorang dengar ke tak. That's the thing. So aku macam, tu tak apa. Dia punya bite rate gila babi tau. Terpancing 2 jam, umpan habis. 2 jam je umpan. 2 jam Ikan umpan apa? habis. Kau tahu ikan apa? Best friend kita, ikan usat. Aku rasa belasan ekor dah naik. Itu pun kau dah simpan? Aku simpan bawa balik goreng. Tapi sedap. Dia Lalu tak apa. Umpan habis macam mana? Nak balik ke? Nak beli umpan lagi ke? Habis what's the plan? Beli lagi? Beli lagi. Syah dah dengan orang pekik. Habis sekarang 3 orang tau. Macam mana nak beli? Kalau nak pairing dah tak boleh apa? Isi dia 1 orang tu nak kena naik bawa motor, keluar tu lorong daripada Wak Hassan, keluar tu road yang dia banyak cerita tu, pergi beli, patah balik. Atau 2 orang pergi, 1 orang 3 orang. Dah tak syok macam gitu. Dia at least 4 orang At least 2 pergi 2 stay So kalau kau gitu kau macam mana? Aku terpaksa 3-3 keluar. 3 keluar. Kau? Aku cakap aku akan cakap jom lah kita pergi beli umpan, kita pergi pancing tempat lain. Change the spot. Pasal dia dengar apa orang enak aku keluar seorang. Then ada cerita juga time kau keluar. Aku tak fikir apa-apa lah. Aku just keluar je lah. Shit. Just focus on the road je lah. Dia tengok kau pun dah takut lagi. Siul lah. Tapi memang seram lah tu road. Serius. Tak bedek kau lah. Tak, dia macam ada series of bands tau. Kan dia macam, kalau kau asal dia macam band, dia masuk gitu. Aku tapi aku nak abang ibu aku pernah pergi dengan adik aku. Tapi dia cakap ada satu kali tu dia punya rentap dia rabak sampai putus. So aku nak try. Jom kita try. Apa kau asal? Sembawang Park. That time ada video yang dia naik MG MG apa? Berapa kilo je? Aku rasa nak 3 kilo je. Besar gila je. Aku ingat MG atau Onga Tanda SP lah kat kita pergi lah satu hari lah. Sembawang Park. Boleh play. Ni selalu pergi apa? Black lah. Black pergi yang ini kan Sembawang Park Wak Hassan kan. Sembawang Park. Dia pergi dengan Akid. Dia kalau Wak Hassan habis dia blindfold pun. Mata dia pergi dengan Akid selalu. Pasal diorang Dulu. Diorang area time dia dah pindah Woodland, dia selalu pergi sana juga. Yes. Tapi kalau kena kau sampai balik rumah macam, aku tak tahu Asya ni. Ni gentle macam cakap lah. Kau lagi drive Kau tengok kat belakang mirror ada orang tengah duduk. Boy, aku terbuang Asya. Kalau kereta aku taksi aku on meter Syul. Bisa bayar Syul. Main macam ni betul. Kena aku rasa buang. Tapi ni itulah bila seorang tu kan nak kena hati-hati lah dia mancing. Pasal setahu aku yang Wak Hassan ni area ni is tempat orang buang benda-benda yes. Bukan Wak Hassan seorang tau. There's a lot of places is it? Ada satu tempat aku nampak live orang buang. Kau tahu mana? Changi Kapak tu. Ada satu temple tau kat Kapak tu.
Korang tahu tak? Tak perasan je. Mana je? Ada Hindu temple kat sana. Besar. Kecil je. Kecil. Tapi dia tak nampak macam temple. Tapi pukul 3-4 pagi, aku that time kat sana overnight dengan kawan aku. So kawan aku bilang aku, nanti pukul 3-4 pagi ada dia punya Sami semua keluar. Oh, serius lah. Serius. Sami dia keluar pakai kain putih, tak ada baju. Habis diorang buat dia punya ritual lah. Lepas tu diorang campak kat masuk dalam laut. Diorang buang tu abu mayat Abu mayat. Tu aku bilang kawan aku, kalau kau nasib kau tak baik, kau tertarik mayat yang belum habis bakar ke apa. Tak lah. Tak, make sure dia mesti terbakar lah. Cuma tempat dia macam, aku tak expect lah. Pukul 3-4 pagi, serius. Every night. It's every night mesti ada. If every night buang mesti, yelah pasal tiap malam ada orang tinggal. Lepas ni kita pergi lah. Pergi mana? Changi. Tengok. Kapak tu. Pukul berapa lah? 3-4 pagi apa? Sekarang pukul 1 pagi. Hari-hari apa ada? Hari-hari. Mungkin nari. Aku dah pergi sana 2 kali malam. 2 kali aku nampak. Mungkin nari Saturday night banyak lagi benda. Banyak lagi lah agaknya. Campak barang hidup lagi. Jom lagi pancing sekali. Aku ada joran ni dekat lah. Aku tak bawa apa. Aku ada joran kat rumah. Dah bawa pasal benda ni. Dah cover topik seram. Nak pergi tengok orang buang mayat. Habis tu nak pancing. Buang abu. Buang abu. Ni bukan abu tori Betul juga. Okay, terima kasih Syarul kerana berkongsi tentang apa ni, Sembawang Park. Tapi betul lah, seram tu cerita kau sampai balik rumah demam. Sampai kau dah maki-maki semua. Dah amun. Nasib baik cerita dia dibaca oleh Zaki. Dia ada tutut kan. Tutut tak apa, tapi dah belakang-belakang semua dah. Sial pada aku masih normal lah. Normal lah. Tapi dia tu terpaksa sensor lah. Sorry, minta maaf, kita terpaksa sensor benda ni. Pasal budak-budak pun dengar benda ni kan. Okay lah. Yes. Next. Okay, so kita akan pergi ke cerita yang selanjutnya yang akan dibaca oleh Ajit. Oi, aku main banyak sini. Okay, let's try. Okay, bismillah. Okay, let's go. Assalamualaikum, geng. Waalaikumsalam. Tolong keep me anonymous. Aku ada story nak share. Peristiwa yang happen dekat aku dan family. Kejadian ini berlaku dekat East Coast Park. Tempat exact aku tak nak cerita. Masa tu tengah school holiday. So kita family decided to bonding time but spending time by spending time outdoors. So kita decide why not kita glamping part sana. So procedure camping kena okay, sabar Why not kita glamping part sana. So procedure camping kena apply permit and etc. So aku dah prep way beforehand. Kita pula sampai pukul 6 lebih. Masa tu tak panas lah. So senang lah nak pitch tent and stuff. So aku, wife and the kids dah settle semua. Kita pun rest lah. Wife bawa makan, kita pun makan. The idea of this bonding pun untuk ajar anak aku macam mana nak pancing. Okay. So malam tu aku start memancing dalam pukul 9.30 malam. Anak aku suruh casting biasa je. Angin kuat, bunyi ombak, standard suasana tepi pantai. Masuk pukul 11 lebih, tiba-tiba aku rasa macam ada orang lalu lalang pat belakang kita orang. Ingatkan biasalah, orang lalu so tak fikir apa-apa. Siap dengar bunyi tapak kaki macam orang naik atas batu water breaker. Aku pun toleh. Ingatkan ada pemancing lain. Tengok tak ada orang.
pun habis. Ini bunyi macam tapak kaki. Aku fikir mungkin aku salah dengar. Aku sambung memancing. Aku sambung memancing macam biasa. Tak lama lepas tu aku dengar suara perlahan je, macam orang panggil dari jauh. Psst. Peace. Aku terus tegak. Aku fikir mungkin ada orang nak tegur. Aku toleh belakang, tengok kiri, tengok kanan, tak ada siapa. Aku dah cuak time tu pasal anak aku dengan aku. So aku cuba tenangkan diri. Then aku tanya anak aku, "You got hear anything?" Anak aku muka dah macam nampak something. Then dia just angguk. Means aku tak salah dengar. Anak dengan anak aku sekali dengar, means confirm betul. Beberapa minit kemudian suara tu datang lagi. Kali ni lebih jelas. Seperti orang tengah menangis dalam kesedihan. Aku terus keras jap. Sumpah, rasa jantung dah macam nak terkeluar. Dah lah handphone part 10. Nak call wife tak boleh. Otak dah jam, serabut dengan anak aku lagi. Aku dah start baca apa yang patut, tapi badan dah menggigil. Rod aku pun aku tak hirau dah masa tu. Aku terus dokong anak aku terus leap dari tu water breaker. Equipment semua tinggalkan. Aku lari pergi tent. Bini aku cakap, "Dah apa hal?" Pasal anak aku dah nangis-nangis. Wife aku thought terkena hook. Aku cakap capai barang-barang important terus pergi kapak kereta. Sampai area yang terang baru aku berhenti. Masuk kereta then aku bilang wife apa jadi. Wife aku pula jenis takut. So kita decided terus balik rumah. Esok pagi baru patah balik sana claim barang-barang lain. Sejak that accident aku dah tak berani nak pergi outdoor or camping sendiri or with family. Kalau ramai-ramai aku rasa still okay lagi. Dan sampai sekarang aku masih tertanya-tanya. Dia tak menjelma, bau tak ada, cuma suara yang jelas. Thanks kasih aku kongsi ni story. Just to say tak semestinya kena kacau seorang. Kalau kita ramai-ramai pun dia nak kacau, dia kacau. Okay, terima kasih. Wah, ni lagi dengan family dengan anak-anak. Tu lah. Ni lagi sudah main gila ni Jin. Betul lah. Dia ni tinggalkan barang. Cuba kau tinggalkan Stella ke pun. Habis hilang. Itu betul juga. Tapi kalau dia patah balik Kalau besok, Stella aku patah balik je. tak. Aku bawa balik je kalau Stella. Kalau dia gitu-gitu dia patah balik besok tengok ada ikan semua kat dalam. Orang dah pancing kan, dah dapat ikan. Oh damn. Macam mana? Tapi dia tak cerita habis lah. Buat dia just cakap yang lebih sana claim barang-barang lain. Mungkin barang-barang yang dia dah ambil important punya barang. Buat dia cakap apa. So mungkin yang belin-belin lah. Tapi daripada aku end of the day it's up to kau lah. Kau nak rasa takut dengan benda tu ke? Kau nak buat bodoh ke? Ada orang boleh. Orang boleh just ignore je. just don't care lah Either that atau kau nak kena step beranikan diri lah. Nak kena beranikan diri lah. Sebenarnya ni kalau dia tengok kau takut pun dia macam dia ni takut ni. Kacau lagi lah, kau faham tak? Mungkin lah. So apa-apa pun terima kasih kerana berkongsi dengan kami tentang wah ni kira dah banyak Singapore punya tempat tau. East Coast pun tak boleh. East Coast. Mana lagi tadi? Sembawang, Marina Bay Marina South, Marina Bay Sen ke? Pulau Ubin. Pulau Ubin. Uish. Pada aku kau should beranikan diri. The reason why is because kita kena faham yang kita ni khalifah kat atas dunia. Okay. Bukan diorang. Saya juga. So actually kita tak perlu nak takut dengan diorang. In fact kalau kau rasa takut dengan diorang tu, tak boleh, how to say, you shouldn't be afraid
in a sense of excessiveness sampai to the extent macam pasal kita patutnya takut pada Allah seorang je. Yalah, betul lah. Tapi it's normal that kau rasa macam intimidated atau apa. I agree. Tapi kalau kau keep reminding yourself yang takut itu kita hanya takut pada Allah. And dia itu pun makhluk Allah. And Allah dah letak dalam surah At-Tin, Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi telah kita ciptakan manusia yang terbaik ahsani taqwim kan, manusia itu penciptaan Allah yang terbaik the best. We are the best. Kita on this earth lah. So we shouldn't be excessively afraid of this kind of makhluk lah. Anyway, abang ni memang nak jaga family dia, which is more important lah, most important. Correct. Yeah, so yalah, bagus lah. Dia pun dah tak iran apa, dia angkat tu dia jalan lah. Bagus lah. I mean just avoid the situation lah. Okay kan, terima kasih sekali lagi kerana berkongsi cerita dengan kami. Para pendengar yang sedang dengar kami, jangan lupa follow TikTok kami, Instagram, YouTube, Spotify. Kita akan jumpa anda di episod akan datang dengan cerita yang korang yang kongsi mungkin seram-seram, So sejuk-sejuk. like, share and smash that follow button. Okay kan. Okay, kita jumpa lagi di episod akan datang. Okay. Alright. Ciao. Chose. Midnight sailors. Yeah. Midnight sailors, kita